Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, hari ni kita ada satu konten. Kita pada hari Ahad hari ni kita berjalan-jalan piknik dekat Taman Tasik Titi Wangsa. Korang tengok sekeliling. Okey, nampak kan? Jadi kita luangkan masa hari ni dekat Taman Tasik Titi Wangsa. Cumanya kita ada masalah. Masalahnya tempat yang kita selalu bentang tikar, tempat kita selalu lepak tu ada event. Event ada pertandingan bola sepak ke apa. Dan kebanyakan kawasan Taman Tasik Titi Wangsa hari ni penuh dengan aktiviti, penuh dengan gerai. Jadi kita punya tempat untuk main bola ke, main baling slipper ke terhad kat sini. Okay, tadi kita dah main bola tadi. Cuma saya tak sempat nak rakam, saya makan. Sekarang kita boleh tengok anak-anak saya main baling slipper. Okay, so tak ada apa sangat nak sembang. Kita just lepak-lepak saja, chill-chill saja hari ni. Hari cuti, esok dah kerja, kita kena masuk kerja. Okay, alright. Zas. Cepat dia, susun slipper, susun slipper. Susun slipper dia, cepat, 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 cepat. Susah ni. Yeay, ada menang. Okay, Sarah in the house. Sarah pergi mana tadi? Tandas? Tandas. Oh, pergi tandas. Sarah dah makan ke belum? Dah. Sarah makan apa? Nasi. Sarah dah minum susu belum? Sarah, datang sini cepat. Sini. Sarah lari pula. Sini Sarah, cepat. Sinilah. Kita berada di bawah pokok, boleh tengok ke atas. Okay. Kita tak panas lah kalau bawah pokok ni. Kawasan ni berangin-angin. Kadang-kadang ada angin, kadang-kadang tak ada angin. Okay. Nak ceritanya, kita orang ni selalu kalau tak ada pergi mana hari Sabtu Ahad, kita akan habiskan masa dekat Taman Tasik Titi Wangsa. Okay. Apa tujuan sebenarnya kami datang sini? Sebab kami nak keluarkan peluh. Kita nak jaga kesihatan lah. Di samping kita dapat mengeratkan silaturahim bersama keluarga. Dan antara aktiviti-aktiviti yang kita pernah buat kat sini adalah kita biasa kita bentang tikar macam ni. Okay, kita bentang tikar, kita cari tempat yang sesuai, tempat yang ada padang luas, tempat yang anak-anak boleh berlari-lari. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni kalau boleh kita kurangkan budak-budak, kanak-kanak daripada main gadget lah, daripada gunakan gadget terlebih lama. Jadi sebab tu saya kalau boleh weekend je saya nak bawa keluar.
Okay, at least diorang tak pegang handphone, diorang keluarkan peluh lebih baik lah. Itu yang sebaik-baiknya. Dan aktiviti kedua yang kita pernah buat kat sini adalah kita bawa basikal sendiri daripada rumah. Okay, mesti ramai tertanya kan, mesti ramai tertanya tak banyak habis duit ke main basikal kat Taman Tasik. Sebenarnya kita orang ada basikal seorang satu, daripada ayah, daripada saya sampailah ke mak dia, sampailah ke anak-anak, semua ada basikal masing-masing. Jadi alhamdulillah kita ada kereta yang boleh muatkan 6 basikal. Boleh masuk semua 6 basikal dalam kereta, kita bawa ke Taman Tasik, kita cari tempat berteduh dan kita pecah-pecah. Ada yang kayuh, ada yang jaga kita punya pot ni. Yang penting barang kita tak hilang lah. Dan apa lagi aktiviti yang kita pernah buat? Kita pernah selain pada main basikal, sini ada playground yang besar. Sini juga ada tempat kanak-kanak nak main air lah. Dia kolam-kolam cantik gitu. Ada shower, ada air pancut kan. Dan pernah dulu kita orang lepak sini daripada pukul 11.30 hari sampailah 10 malam. Sebab terlampau asyik, terlampau leka main, sampailah pukul 11 bukan 10 malam. Okay. Dan aktiviti yang kami lakukan itulah yang penting sebenarnya. Kita dah sediakan makanan, kita dah sediakan minuman, makanan ringan. Bolehlah kita isi perut dengan makanan. Okay. Dan yang paling penting lagi kat sini ada surau. Cumanya kawasan Taman Tasik ini besar. Surau ni ada satu kat sudut sana, ada lagi satu sudut kat belakang sana. Yes. Jadi kita carilah tempatnya dekat dengan surau, dekat dengan tandas, supaya kita senang nak buang hajat ke kan. Alright. Dan apa lagi saya nak kongsikan, kadang-kadang hujan, apa kami buat? Kami cari tempat yang dekat dengan bumbung. Kat sini banyak tempat yang ada bumbung. Jadi kita tak ada masalah lah. Kalau hujan kita berteduh kejap dan kita tunggu sampai hujan berhenti, kita sambung main. Okay, yang penting jaga keselamatan. Pernah sekali anak saya main skuter. Dia rendah, dia tinggi-tinggi paras pinggang saya. Dia main, tiba-tiba bertemu dengan budak yang main basikal. Siapa yang teruk kena? Pastilah orang yang rendah, orang yang main skuter yang teruk lah, sebab kena langgar. Dan apa-apa lagi nanti saya akan share, saya akan ceritakan pengalaman kami berpiknik di Taman Tasik Titiwangsa. Okey semua, kita dah nak bergerak balik sebab hari ni cuaca betul-betul panas guys. Okey, kita teringin nak makan aiskrim ke, bingsu ke. Nanti kita try cari ABC ke cendol ke untuk kita legakan tekak kita yang tengah panas ni. Okey, nanti kita sambung dekat kedai bingsu ataupun kedai ABC atau cendol. Zas. Alhamdulillah, kita dah sampai kedai yang ada. Kita dah sampai mana? Kita dah sampai kedai. Okay, kita dah sampai kedai bingsu ni by Kaprau. Okay, jom kita makan kat sini. Kita tengok apa yang Haris dah tulis. Dah pusing. Ada nak Okey. green tea panas. Bingsu green tea satu. Ada nak panas. Lepas tu bingsu aiskrim mangga satu, coconut shake dua, Alah, dengan green tea satu. green tea. Ada lagi satu teh ais. Ni. Dah. Thai tea ke? Thai tea satu. Sejuk. Silap. Dia nak sejuk. Dah, dia hantar kat dia. Okey. Ada green tea lah. Okey pakcik, saya nak semua tu cepat kan pakcik. Sini pakcik sini. Tu. Habis. Salah. Luar nak? Ini. Okey, Haris dulu. Haris nak makan apa kat sini? Green tea. Green tea. Iman nak makan apa? Green tea. Green tea juga. Green tea juga. Abang Long nak makan apa Abang Long? Abang Long nak makan apa? Green tea. Green tea. Abang Ang nak makan apa? Dan coconut shake. Sarah nak makan apa Sarah?
tadi. Sarah nak makan coconut shake. Okey, sekarang kita menunggu bingsu dan coconut shake kita sampai. Nanti kita review macam mana rasa dia. Bingsu kita dah sampai. Dekat sikit, dekat sikit. Pusing. Tak nampak dia punya. Ada roti, ada barley, ada cincau. Ni bingsu apa? Green tea. Oh, ada susu, Okey, jom makan. Okey, air green tea dah siap. Coconut shake. Okey, teh ais Thai. Ni semua saya punya. Ni semua saya yang punya. Jom kita minum. Okey, sekarang kita nak cuba coconut shake. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tengah panas ni dapat coconut shake. Kita boleh rasa dengan susu, dia punya kelapa, dia blend dengan ais. Sedap tak? Sarah sedap. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sarah tak atas sejuk. Bismillah. Sedap tak, Man? Sedap, Aris sedap tak, Aris? Sedap. Mangah sedap tak, sayang? Coconut shake sedap tak? Abang sedap tak? Bingsu. Oh, sedap. Sekarang kita cuba teh ais. Okey, kita cuba teh ais dia. Teh Thai dia panggil. Oh, sedapnya. Sedap tak, Man? Oh, sedapnya. Alhamdulillah, kita sudah makan. Kenyang. Okey, semua tengah cuba menghabiskan apa ni? Bingsu dan air yang kita order. Okey, kalau korang nak makan, korang boleh datang sini lah. Nampak tak? Nombor 10. Batu 8, Simpang Sungai Pusu, Kampung Gombak Utara. Nombor telefon pun ada, saya share kat sini. Okey, saya share harga-harga yang kami minum tadi. Pertama, bingsu green tea berharga RM8. Yang kedua, bingsu ABC pun RM8. Ketiga, coconut shake RM1 kami ada 2 jadi RM10. Teh ais Thai RM1 green tea ais RM1. Total semua RM34. Kita dah pun dapat apa yang kita nak hari ni. Daripada main kena panas tadi, sekarang kita dah dapat bingsu dan teh ais Thai, coconut shake dan juga green tea. Alhamdulillah, syukur. Okey, saya rasa konten kita pada kali ini sampai di sini saja. Korang jangan lupa subscribe banyak-banyak, tolong like banyak-banyak. Okey, tolong komen banyak-banyak. Kalau nak tanya apa-apa, komen saja. Okey, jumpa lagi kita di lain video. Assalamualaikum. Zas.